Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang dihormati. Hari ini kita memasuki episod ke-38 dalam siri cabaran motivasi 100 hari tanpa henti untuk ibu bapa, dan tajuk kita sangat penting dalam membentuk disiplin dan keseimbangan emosi anak-anak. Letakkan had dengan hikmah. Dalam membesarkan anak, sangat penting untuk ibu bapa tidak terlalu ketat tetapi juga tidak terlalu longgar. Anak perlukan had supaya mereka belajar disiplin. Tetapi anak juga perlukan hikmah supaya mereka tidak tertekan. Had yang terlalu keras boleh membuat anak memberontak. Had yang terlalu longgar boleh membuat anak hilang arah. Yang terbaik ialah had yang diletakkan dengan kasih dan diberi dengan penjelasan, bukan paksaan. Letakkan had dengan hikmah bermaksud jelas, tegas tetapi tidak kasar, tidak menghina, tidak memalukan anak dan tidak menjadikan rumah sebagai medan tekanan. Contohnya, had masa penggunaan telefon bukan kerana marah tetapi kerana kesihatan. Had masa belajar bukan kerana memaksa tetapi kerana masa depan. Had masa bermain bukan untuk mengongkong tetapi untuk seimbang. Had waktu tidur bukan kerana bosan tetapi kerana mahu mereka cergas esok. Apabila ibu bapa menerangkan mengapa di sebalik sesuatu had, anak akan lebih mudah menerima dan menghormati peraturan. Had dengan hikmah juga mengajar anak tanggungjawab, disiplin diri, kawalan emosi, kesedaran diri dan menghormati masa. Anak yang dibesarkan dengan had yang betul akan membesar sebagai remaja dan dewasa yang matang, tahu batas diri, tahu menjaga tingkah laku dan tahu membezakan antara betul dan salah. Sebaliknya, anak yang tidak pernah diberi had akan mudah hilang fokus, mengikut emosi dan tidak tahu mengawal diri apabila berdepan cabaran hidup. Hari ini, pengetua ingin berpesan kepada semua ibu bapa. Letakkan had dengan hikmah, bukan dengan marah, bukan dengan paksaan, bukan dengan ugutan, tetapi dengan kasih, penjelasan dan kesabaran. Kerana had yang diletakkan hari ini akan menjadi benteng yang melindungi anak-anak kita pada masa depan. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang mendidik dengan lembut, yang membimbing dengan hikmah dan yang sentiasa menjadi contoh terbaik kepada anak-anak dalam setiap tindakan. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak motivasi setiap hari.